Okay guys, hari ni saya tunjukkan kepada anda benda ni. Kejap. Okay, so ini adalah kad bas Transjakarta. Dan dia banyak guna dia guys. Korang boleh gunakan, sorry agak bising sikit. Korang boleh gunakan untuk banyak tempat juga, mana-mana most of Transjakarta punya services lah. Tak kisahlah kereta api ke apa ke, dia kind of like macam kad touch and go lah lebih kurang. Kalau saya boleh samakan lebih kurang, cumanya dia hanya untuk transportation sahajalah. Okay, dan benda ni guys korang boleh dapatkan kat sini. Dia usually dekat mana-mana stesen bas, tengah jalan stesen bas Transjakarta, stesen bas busway dia orang panggil. Usually akan ada mesin ni lah. Dekat mesin ni korang boleh nak check top up, nak check balance pun boleh. Sekejap aku letak sini guys. Sekejap letak sini. Okay, ni balance dia guys sekarang ni. Okay, so dengan kad ini guys, korang punya perjalanan akan jadi jauh lebih efisien, jauh lebih mudah dan jauh lebih murah. Sebab of course option yang korang ada definitely Gojek, Grab semua ada. Tapi kalau korang nak duduk lama, maybe nak spend masa lama sikit, nak explore Jakarta dengan lebih cost efficient, this is the way to go lah. Korang boleh beli kad ni, tak salah saya. Nak beli kad tak ada hari ni sebab katanya dah habis kot. Tapi rasanya dia, tak salah saya lupa dah, tapi rasanya RM50,000 ada kot, something ada lah. Nanti kalau saya ada tahu info baru, saya tulis kat sini balik. Tetapi mudah untuk anda tahu, kalau korang ke Jakarta, again, get this card dan korang punya perjalanan akan jauh lebih mudah, jauh lebih senang. Transjakarta has made it so easy dan saya gembira lah, happy to tell you guys, this is the way to go untuk explore around Jakarta. Okay, itulah guys, that will be it for this time. Don't forget follow for more. Dan saya akan jumpa anda dalam video seterusnya. Okay.